Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita dapat teruskan lagi siri tazkirah ini dan kita dapat teruskan lagi untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan Al-Mubarak. Para penonton, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Di bulan Ramadan ini satu pakej yang sangat lengkap dan kesemua yang ada di bulan Ramadan ini adalah keperluan dalam kehidupan kita seharian. Dan apa yang ada di bulan Ramadan ini kalau kita teliti satu persatu, dia merupakan satu bentuk keajaiban, keperluan untuk manusia itu sendiri. Seperti satu berkaitan dengan ibadah solat. Ibadah solat itu adalah satu perkara yang sangat penting. Dan di bulan Ramadan ni banyak kita kena laksanakan ibadah solat. Bukan setakat solat 5 waktu sehari semalam, tetapi ditambah dengan ibadah solat tarawih. Jadi solat tarawih tu banyak tu. Ibadah solat sunat sebab dia satu bentuk latihan yang sangat penting sebagai satu jambatan hubungan kita dengan Allah SWT. Dalam bulan Ramadan juga ada satu perkara iaitu doa. Maknanya kita dituntut supaya banyak berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan lah. Jadi Allah ingatkan berdoalah kepadaku, nescaya aku akan perkenankan. Jadi di bulan Ramadan banyakkan doa, mudah-mudahan kita kalau kita nak jutawan pun minta. Kan? Kita nak sukses, kita nak perkara apa sebab di bulan Ramadan ini Allah kabulkan doa. Jadi kita kena manfaatkan doa. Dan yang ketiganya, di bulan Ramadan ini kita banyak membaca Al-Quran. Jadi kalau kita teliti satu-satu dia punya package, dia punya syllabus yang ada di bulan Ramadan itu satu keperluan dalam kehidupan kita. Sebab kita ni manusia yang mudah lupa, yang lemah, yang mungkin orang kata apa, kadang-kadang tu bersemangat, kadang-kadang tu tidak. Tapi dengan kita manfaatkan perkara-perkara yang ada di bulan Ramadan ini, sebab dia akan memberi satu kekuatan kepada kita. Jadi antara peristiwa penting yang saya ingin kongsikan kepada para penonton sekalian, warga kampus, mahasiswa-mahasiswi dan masyarakat yang bersama-sama dengan kita pada siri ini di bulan Ramadan Al-Mubarak ini, iaitu tentang peristiwa penurunan Al-Quran. Jadi peristiwa penurunan Al-Quran itu berlaku pada 17 Ramadan, iaitu dikenali sebagai Nuzulul Quran. Walaupun hari ini bukan Nuzul Quran lagi, tapi saya ingin memberi satu sentuhan bahawa perkara nuzul Quran ini adalah sangat besar dalam kehidupan kita dan perkara peristiwa ini berlaku di bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab itu di bulan Ramadan ni kita jangan putuskan hubungan kita dengan Al-Quran. Sebab bulan Ramadan ni bulan Syahrul Quran. Jadi betapa ruginya kita kalau kita tidak dapat memanfaatkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Jadi mungkin di bulan-bulan yang lain kita mungkin ada kesibukan kita yang susah yang kita nak manage dan sebagainya, tetapi di bulan Ramadan ni kita usahalah bagaimana cara sekalipun supaya kita ada hubungan dengan Quran. Sebab itu ada orang yang dia suka untuk pergi solat tarawih yang imamnya baca 30 juzuk. Semalam 1 juzuk. Sebab apa? Sebab dia nak mengambil peluang untuk mendengar Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau sendiri-sendiri nak habiskan 30 juzuk tu susah. Sekarang ni dia mendirikan solat tarawih, lepas tu imam tu baca 30 juzuk. Mungkin di tempat kita ni, kita orang kata apa, kalau 30 juzuk tu, semalam juzuk tu dah luar biasa. Tapi kalau kita nak memberi satu kekuatan dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita, kita kena cuba juga sekali
untuk solat di belakang imam yang membaca Al-Quran 1 juzuk. Macam mana perasaan kita dapat? InsyaAllah terbaik. Terbaik. Dan di bulan Ramadan ni ada tadarus Al-Quran. Walaupun kita, orang kata apa, kelemahan kita bacaan dan sebagainya, tetapi kita gagahi juga untuk berada dalam halakah-halakah tadarus itu supaya ada teguran, ada ilmu yang kita dapat dan kita dapat satu sentuhan daripada aktiviti tadarus itu. Walaupun memang orang segan. Macam mana saya nak tadarus ni, saya baca apa merangkak-rangkak dan sebagainya. Tapi kita abaikan perkara itu kerana kita ingin dapat satu semangat, satu momen, satu perasaan berada dalam tadarus Al-Quran tu. Jadi bila kita ditegur kita terimalah. Kita terima. Bagi sekali je kita akan dapat satu kekuatan yang baru, semangat baru. Sebab itu Ramadan ni adalah Syahrul Quran. Syahrul Quran. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita baca suratul Al-Qadar, kan di bulan Ramadan ni disebut ada malam Al-Qadar. Selalunya kita sebut malam Lailatul Qadar. Malam bahasa Melayu, Lailah itu bahasa Arab. Jadi malam Al-Qadar. Ya, jadi sebenarnya malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar, iaitu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi malam tu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang berpuasa ini di bulan Ramadan ini sebagai satu malam yang sangat istimewa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Jadi di sinilah yang kita dapat ilmu, dapat makluman, pengiklanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Jadi malam Al-Qadar ni Nabi pun tak tahu. Sebab itu ada ayat seterusnya, wama adrakama lailatul qadr. Jadi oleh kerana Rasulullah pun tak tahu malam Al-Qadar ni apa, malam Al-Qadar ni, dan Allah turunkan, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Al-Qadar itu. Jadi ayat seterusnya menjelaskan kepada kita, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu maknanya lebih baik pada 1000 bulan. Kalau dikalkulatkan dalam kehidupan manusia ini lebih daripada 83 tahun. 83 tahun per bulan kan. Tapi maknanya hebat tu. Satu malam tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi maknanya kalaulah sempena turunnya Al-Quran pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, apa maklumat yang kita boleh dapat ini? Maknanya Al-Quran yang ada dengan kita itu, kalau kita baca, kita mentadabur Al-Quran itu, kita mengambil berat ayat-ayat Al-Quran itu dan kita dapat amalkan dalam kehidupan kita, maka dia lebih lagi daripada segala-galanya dalam kehidupan kita. Kalau dia turun saja, maknanya malam turunnya Al-Quran itu diberi keistimewaan sepenuh turunnya Al-Quran. Malam itu 1000 bulan. Kalau Al-Quran itu sendiri macam mana? Jadi sebab itu, bagaimana keadaan kita sekalipun, kita ni orang biasa-biasa saja, student biasa-biasa saja, tapi kita
mengambil berat tentang Al-Quran itu, maka kita akan menjadi manusia yang terbaik. Kerana kita menghargai penurunan Al-Quran itu sebagai sumber petunjuk kepada kita semua, dan peristiwa itu berlaku di bulan Ramadan Al-Mubarak. Maknanya Al-Quran itu diturunkan daripada Lauh Mahfuz, daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke langit dunia pada bulan Ramadan Al-Mubarak, sekaligus daripada langit dunia itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Wahyu yang pertama itu pun berlaku pada bulan Ramadan. Dan diturunkan Al-Quran itu beransur-ansur selama 23 tahun, dan bila sempurnanya turun Al-Quran lengkap 30 juzuk, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mewafatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab keperluan kepada manusia, apa yang manusia sepatutnya tahu sudah lengkap. Dan dengan panduan ini, maka apabila manusia dapat guna, maka manusia akan jadi manusia yang hebat. Jadi bulan Ramadan inilah bulan Al-Quran. Sebab itu kita selalu tengok dalam TV, dalam program banyak sekali tentang yang melibatkan Al-Quran. Sembahyang tarawih pun orang baca ayat Quran, ada yang jemput imam hafiz dan sebagainya. Lepas tu ada tadarus, ada program tadabbur Al-Quran dan sebagainya. Jadi kita sebagai warga universiti, kita perlu kepada ilmu wahyu ini. Sebab jiwa kita ni, apabila kita menghadapi cabaran dalam kehidupan ini, kita perlu jiwa yang kental, jiwa yang hebat. Jadi jiwa yang hebat ini yang tidak memberi kesan kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku. Kalau beri kesan pun kita sedih sekejap saja. Sebab kalau kita tak sedih ni, kita bukan manusia. Kan? Kalau kita tak marah ni, kita bukan manusia. Maknanya kita ada sifat marah, kita ada sedih, kita ada gembira, kita ada stres. Tapi perkara-perkara itu bukan berlarutan. Maknanya bukan sepanjang masa. Maknanya berlaku sekejap, tapi jiwa kita ni boleh hadapi perkara itu. Jadi untuk hadapi perkara ini, maka sudah tentu kita kena ada satu bentuk ilmu yang boleh proseskan perkara itu. Jadi maklumat-maklumat itu terkandung dalam kitab agung, iaitu Al-Quran. Sebab tu bila kita baca, kita kena tengok terjemahan tu. Tengok terjemahan tu, supaya terjemahan tu dia merangsang emosi kita, merangsang kita punya perasaan kita, semangat kita untuk kita bertindak balas, supaya apa-apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni, kita tak jadi orang yang kalau kecewa teruk sangat. Dia akan pulih cepat. Sebab kita ada rujukan, kita ada pedoman, kita ada sumber motivasi. Sebab itu peristiwa agung yang berlaku di bulan Ramadan yang kita jangan remehkan, iaitu peristiwa nuzul Al-Quran yang memberi satu semangat kepada kita untuk dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kalau hari ini kita mungkin baca Quran tak cukup lagi, baru beberapa juzuk, cepat-cepat kita kena ambil tindakan supaya walaupun bagaimana keadaan sekalipun, kita kena khatam juga Al-Quran di bulan Ramadan ni walaupun sekali. Itu kita punya komitmen, kesungguhan kita. Mungkin dah hari ini hari yang dah berbelah-belah kita tak khatam, kita tak habis lagi, baru juzuk, tak apa. Kita usaha lipat ganda. Sebab dia akan menjadi sejarah kepada kita dengan Al-Quran itu di bulan Ramadan pada tahun ini. Kerana inilah peristiwa penting yang berlaku di bulan Ramadan, iaitu peristiwa nuzul Al-Quran. Jadi setakat itu tazkirah ringkas pada hari ini. Mudah-mudahan Allah sentiasa berkati kita, Allah makbul segala doa kita. Mudah-mudahan kita diberi afiat
keberkatan untuk terus melonjakkan amal di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.